Okey, Assalamualaikum. Boleh ke Raptor 3.0 ni isi minyak kuning RON 95 menggunakan subsidi 200 liter? Boleh ke tak boleh? Jom, dalam video ni saya akan share. Depan ni adalah Ford Raptor 3.0 petrol, di mana menggunakan minyak petrol lah, bukan diesel. Jadi persoalannya, boleh ke tak boleh kita isi kereta ni menggunakan minyak subsidi RON 95 bukan 97? Jom kita tengok. So dekat sini menunjukkan 91 plus, RON 91 ke atas. So jawapan mudah dia, kereta 4x4 paling handsome dekat dunia ni boleh isi pakai minyak RON 95. Kalau nak jimat pakai 95, nak sedap pakai 97. Okay, itu formula mudahnya. Tapi yalah, subsidi pun 200 liter je. Berapa banyak je boleh isi dekat kereta ni. So kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah.